Memang kita orang sayang sikit lah. Nak bagi tu memang tak dapat lah kot kan. Sayang. So yang ni tu dia. Dah penuh dah guys. Dah penuh. Inilah dia. Okay, hari tu kan ibu tunjuk yang blind board diorang yang banyak-banyak ni kan. Sampai ke belakang-belakang sana pun ada kan. Okay. Yang ni yang jenis yang kepala je tau. Diorang ni sebenarnya ada yang full body. Full body ni diorang tak masuk lagi. So full body ni diorang letak dekat bilik. Sekejap. Tak ni. Dalam kotak ni dah ada tau. So korang kena buka. Kita buang kotak ke apa? Boleh buang kotak? Boleh. Ibu lupa yang ada benda ni. Dek. Jom kita buka. Okay, dalam ni ada stitch. Okay, stitch ni yang ni semua. Yang ni yang jenis yang minisu punya. Okay, jom kita tengok yang minisu. Ni jenis macam ni pun ada. Yang ni semua dalam kotak lah. Yang ni dia sayang sikit kot. Dia nak letak dalam kotak juga. Ni. Ni. Lepas tu ada ni juga. Semua ada tau. Semua dalam ni ada. Sekejap kita keluarkan semua minisu ni. Stitch ni. Okay, ni stitch yang ibu dah keluarkan. Ini antara yang favourite jugalah yang stitch ni. Ini pun ibu sangat suka ya, yang stitch ni. Yang ni sebab yang ni dia ada boleh kepak-kepak tangan dia, kaki dia semua boleh kepak-kepak. Dia boleh duduk. Yang ni boleh gantung dekat bag tau. Dia boleh gantung kat bag. Nampak ni. Ni antara yang favourite juga. Sebab tu kotak tu memang dia letak dalam kotak tu. Yang ni yang stitch. So jom kita suruh dia buka ni. Mari buka. So ni antara yang ada. Okay, yang ni yang besar punya. Ni yang besar. Tapi yang ni tak boleh gantung lah. Dia tak boleh gantung dekat bag sebab terlalu besar. Kalau gantung kat bag ni buat rasa berat ni. So yang ni ada ruang. Ada ruang sikit. So kita suruh diorang masuk. Diorang kena susun juga. Okay. Yang ni yang paling wangi lah kat dalam ni. Yang ni paling wangi. So buka satu-satu, nanti kotak kita kena buang. Tak guna kita simpan kotak-kotak ni, betul tak? Ke nak letak juga dalam kotak? Tak tahu tak, kakak cakap tu pengawas. Kakak cakap ni pengawas. Ni pengawas pula. Dia pengawas. Sebab dia warna biru. Sebab dia warna biru. Ni ada lagi. Ni cikgu. Oh, ni cikgu. Ni cikgu sebab ada bunga macam ni. Ni cikgu. Era katalah. Okay, so jom kita buka. Kita tengok apa yang ada orang ada yang jenis full body ni. Okay, ni Una edition berapa ibu tak ingat. So ini yang full body punya. Okay, ni antara yang orang dapat tu, kakak tengah susun. Ni pakai tudung ni. Comel-comel. Tak kisahlah dia nak susun ke apa, tak apa. Kalau apa nanti kakak boleh susunkan balik. Dia orang susun. So ni kakak. Ni yang satu lagi, jenis full body yang ni. Yang ni dia boleh gantung. Ini jenis yang boleh gantung. Tapi ibu tak galak-galak sebab dia berat sikit. Kalau kata korang suka, boleh je nak gantung kat bag. Okay. Ni pun kakak kena letak dekat dalam tu. Susun lah macam mana pun. Letak bawah. Ni rasanya ni dah boleh letak kat bawah kot. Yang full body ni biar kat atas. Atau full body kat bawah. Yang atas, yang bawah, dalam ni, yang bawah ni. Ni macam boleh kot letak dekat atas ni kot. Betul tak? Ni kecil letak atas. Yang besar-besar letak bawah. Boleh tak? Cubalah korang susun lah, arrangekan macam mana, okay? So ibu bagi diorang kemas dulu lah. Diorang kemas sendiri je. Tak ada ibu nak kemaskan. So ibu tak nak banyak-banyak kotak. Kotak ni macam dia makan space. So ibu rasa ni ibu dah kena beli lagi satu almari untuk diorang, untuk tambah. Ataupun diorang sendiri akan bagi kawan-kawan lah kot. Kalau kata diorang, itu pun ada juga sebahagian yang dia dah bagi kawan tau. Macam adik dia dah bagi kawan dia, kakak pun ada bagi kawan dia. Kita tunggulah for the next. Ni ada lagi yang nak benda apa orang kata blind unboxing lagi kan. Sekejap lagi ibu tunjuk. Dia diorang dah kemas. So dan nampak ni sahaja yang full body tu dah penuh kat dalam dia orang punya ni. So ni yang stitch nanti masuk balik dalam kotak ke nak letak luar. Tapi kalau tak luar sayang lah sebab kaku berabuk ke kan. Ni stitch full body. Yang ni memang kita orang sayang sikit lah. Nak bagi tu memang tak dapat lah kot kan. Sayang. So yang ni tu dia. Dah penuh dah guys. Dah penuh. Inilah dia. Penuh dah. Penuh. Korang kena ni lah. Kalau kata pun korang ni lah. Siapa kawan-kawan Hira kan. Hira, Mela, korang bodek-bodek lah dia Sebab diorang yang akan bagi nanti. Nampak tu, penuh. Penuhnya lah. Banyaknya awak punya. Banyaknya. Hai. Air caca. Boleh, nanti bagi je. Tu atas tu. Yang tu tak boleh lah. Yang tu ibu punya. Penuh.